Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. So, episod kali ni kita akan pergi ke Rakit Cucur Harimau yang terletak dekat Kampung Pasir Putih. Sebelum tu, save kami di abang untuk trip under your nest. So, Rakit Cucur Harimau ni korang kena naik daripada Jarum di Lepak Santai ni untuk menunggu bot sampai kat Rakit lah. So, ini adalah sedikit view dekat atas jeti di mana korang tunggu bot untuk sampai kat Rakit Cucur Harimau. So, perjalanan nak pergi ke Rakit Cucur Harimau ni mengambil masa 2 hingga 3 minit sebab dia dekat-dekat je dengan darat. So, harga seorang RM35 untuk sehari. So, apa-apa tanyaan mengenai Rakit Cucur Harimau, korang boleh roger atau whatsapp kat nombor tertera lah. Selain tu, dia juga ada perkhidmatan udang hidup bergantung pada permintaan korang. So, sampai kat sini, Rakit Cucur Harimau, rakit dia agak luas lagi. Dulu kecil-kecil je, sekarang dah tambah, dah ada depan belakang. So, kat sini semuanya lengkap. Ada tandas, ada dapur, ada stor, ada juga bilik tidur. Abang anggaplah kat Rakit ni boleh menampung 10 hingga 15 orang. So, hari ni trip abang datang kat sini nak main bottom, jaring, tengok apakah hasil yang kita dapat. So, seperti biasa, hasil bottom abang dapatlah kita tanda umpan udang kopek dengan mata kail saiz 12. Selain tu, yang paling rancak lagi, abang dapat banyaklah ketam kat sini. Korang tengoklah hasil ketam abang. Sekali 3 ekor, seekor. Hoi, memang banyaklah ni. Memang lupuk-lupuk ketam. Dengan saiz ketam betina banyak geng yang ada telur ni. Kalau korang datang kat Rakit Cucur Harimau, jangan lupa bawa jaring. Kat sini, sekilo 2 kilo punya ketam tak jadi masalah lagi. Memang rancak. Kalau korang berminat dengan jaring yang abang pakai, korang boleh roger abang atau WhatsApp kat abang. Harga satu jaring RM14. Selain tu, kita akan pergi tejah Rakit Pendas akan datang. So, jangan lupa follow abang. Abang harapkan video abang memberi manfaat kepada korang. Hope you guys enjoy my video. Kami sungguh kita ada trip nak pergi ke Rakit Merah tau. Masih terbuka, siapa yang nak datang, jom ikut trip kita. Terutama yang selalu lepak-lepak. Hope you guys enjoy my video. See you guys in the next episode. Bye-bye.